Apakah bahaya syirik yang dalam kehidupan kita, yang ramai dalam kehidupan moden ni? Banyak lah. Antaranya kita yakin dengan kebendaan. Orang kafir dia ada kebendaan, ada fasiliti, ada peralatan, dia pegang situ. Orang beriman tak lagu tu. Kita berusaha ikhtiar, ada peralatan canggih dan sebagainya, serah kepada Allah. Kita hidup tawakal, payah tawakal Allah. Kita buat serah pada Allah. Nampak? Orang kafir dia ada kereta Audi, kereta Mercedes, kereta Porsche, kereta apa, baru tayar comel minyak penuh belaka, dia yakin sampai KL. Nampak? Dengan kereta hebat tu dia yakin sampai. Tu orang kafir. Kita tak. Yang menyampaikan aku bukan hebatnya kereta ni, Allah. Macam tu beza. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Adakah sama pegangan orang beriman dengan pegangan orang kafir? Tak sama. Mereka kalau ada kereta mewah, dia yakin kereta itulah siapa Kuala Lumpur. Orang beriman? Tak. Yang menyampaikannya biiznillah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendak baru berlaku. Allah tak kehendak tak akan berlaku. Itu beza. Jadi mari mengaji ni nak suruh beza dengan orang kafir. Faham? Ni anak laki tak mari, anak puang tak mari, mak tak mari, ayah tak mari. Anak laki duk sibuk main Roblox. Kelotong. Bukan haram main Roblox. Jangan banyak sangat dapat tak pergi kuliah. Tahu tak? Anak puang duk tengok layan drama Korea. Ini mau dijawab. Kalau Korea, aku pun tak faham dia kata apa. Mak tengok drama. Nah, baru Hero nak kena tikang di penjahat, bersambung malam esok. Malam esok Allah. Daripada nak dara, siapa nak mampu duk layan drama. Tahu tak? Tangan-tangan fasik yang tulis bilang tu untuk menghiburkan manusia saja. Ayah dak pergi masjid, dia layan TikTok. Lagi tu layan tengok TikTok. Orang dia mengajar apa semua, boleh ilmu, dia boleh bodoh. Bukan marah tengok TikTok. Bukan masanya. Bainal maghrib wal isya, prime time. Waktu perdana antara maghrib sampai isya, cari ilmu agama. Faham? Ha.